kasih Datuk Yang Bertuah. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Madani kerana pelajar IPT yang memijak Al-Quran telah dibawa ke muka pengadilan. Tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi pada nada yang sama, saya juga nak tanya, mengapa setakat ini Cikgu Chandra, Firdaus Wong, Zamri Vinod yang sering memainkan isu perkauman, terutamanya agama Hindu, memuat naikkan TikTok video di laman sosial semua. Setakat ini beratusan laporan polis telah dibuat tetapi tak ada sebarang tindakan. Jadi saya nak tahu apakah maklum balas daripada Kementerian Yang Berhormat, adakah Yang Berhormat sedar tentang isu ini dan apa pandangan Yang Berhormat berkenaan ini? Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tindakan undang-undang ni sebenarnya. Baik, di bawah Kementerian Perpaduan, ya, kita tidak ada sebarang punitive law. Kita adalah akta rukun tetangga saja. Maka segala undang-undang di mana yang boleh mencetuskan keharmonian that can boleh bring disorders in the community dengan izin adalah diletak di bawah Kementerian Dalam Negeri. Di mana kita ada Akta Hasutan, kita ada Akta Multimedia dan Communication Act untuk memantau keseluruhan social media, cara mereka mengeluarkan kata-kata ataupun apa saja yang boleh dengan unsur, ya, dengan niat. Sebenarnya niat itu sangat penting. Sebenarnya saya setuju dengan Yang Berhormat bahawa tindakan perlu diambil tak kira mana-mana pihak, without kompromi, yang boleh menggugatkan keharmonian, yang boleh memecah belah rakyat. All this while tak ada. Tapi tiba-tiba muncul. Apakah kerajaan tidak ambil tindakan? Tidak. Kerajaan akan ambil tindakan berdasarkan laporan yang kita terima. Saya tidak boleh menjawab bagi pihak KDN. Menteri tak ada. Tapi apa yang kita boleh, Kementerian Perpaduan menyatakan adalah kementerian-kementerian ini adalah kementerian lain juga terlibat dalam to keep the peace and orders dengan izin dan Pertua. So maka saya juga harap tiada boleh kompromi dalam hal-hal ini. Sebenarnya wajarnya diambil tindakan mengikut undang-undang by law yang sedia ada.